Assalamualaikum guys. Selamat petang. My channel kita berada di Boulevard Shopping Complex di Miri. Kita ada event Carnival Usahawan Miri itu guys. Bermula hari itu adalah hari pertama untuk Carnival Usahawan. Okey, dekat tempat letak kereta di Boulevard Shopping Mall tu. Bermula hari itu sampai 9 sampai 13 hari bulan April. Okey. So siapa nak cari-cari makanan-makanan yang selain rendang, ketupat, apa lagi, kari, boleh datang situ guys. Ada macam-macam makanan di situ. Sebenarnya dengan Carnival Usahawan Miri 2025 dengan kerjasama Bank Rakyat, anjuran RS Marketing and Event. Okey. Di tempat letak kereta di belakang entrance-nya, belakang entrance Boulevard Shopping Mall. Okey. Situ kita ada mac and cheese pun booth. Okey. Seperti biasa menu-menu sebenarnya. Ada mac garlic butter prawn. Mac garlic dah balik situ dah. Di Miri dahnya. Oh, sorry kucing. Yalah tek. Menu-menu tu. Ada menu baru. Sama di bazar ya. Sama di bazar ya. Okey. Tu mac garlic butter prawn tu. Boleh try. Abang Khalid, salam hadir, thank you. Singgah-singgah orang Miri. Saya sampai hari Ahad, 5 hari guys event lah. Jom share dulu. Kita memang kawan lagi. 9 sampai 13 betul. Share guys, share, tolong ambil share. Orang bu dah start, kami dah datang. Hari pertama event. Mac and cheese Miri, okey di situ. Alright, so depan ada 40 vendor semua situ. Situ ada Raja Nasi Katuk Brunei. Singgah-singgah di situ. Jap. Alright. Nasi Katuk Brunei seperti biasa. Ada sambal pusuk, sambal pedas, sambal petai, sambal apa lagi? Oh, sambal belacan lah. Oh, baru lah belacan. Oh, lemak dah. Tu sama belacan. Jarang pula. Sama petai. Tok pedas. Tu ikan bilis. Favorite kami ya. Ya, Raja Nasi Katuk ada situ, okey. Raja Nasi Katuk Brunei, jom singgah. Hari tu bawa hari pertama hari tu. Sebelah tu lagi, tu mac and cheese tadi. Sebelah tu kita ada sida ayam king. Okey. Ayam king ada kulit ayam, ada mozzarella cheese corn dog, ada ayam gunting. Okey. Oh, best lah, berangin lah. Sebelah tu kita ada sida daripada Brunei Darussalam juga. Okey. The Khalifa Factory. So Khalifa Factory ada mbak. Ada bawa apa tu? Ada Khalifa ayam. Semua flavor ada. Daging, rendang, sardin, udang, tahai, mayo, tuna mayo, pais daging pun ada juga. Okey. Harganya satu pieces 36 macam biasalah. Oh. Beli 5 pieces RM18, 10 pieces RM36. Betul. Ya, yang merah ni apa ni? Yang ni daging. Oh, daging. Yang ni? Yang ni udang. Udang. Oh, udang. Ya, ayam rendang. Ayam rendang. Belakangnya? Pais daging. Daging sama sardin. Pais daging sama daging. Sardin. Ayam kari. Oh, tu ayam kari. Yang ni tahai. Oh, ni tahai. Okey. Tu kepala ekor Brunei tu. Ada kepala ekor Brunei guys. Jom share. Seberang tu tadi ayam king. Ada nasi lemak sambalicious. Nasi lemak sambalicious, sambalicious kayak ada lauk-lauknya lah. Okey. Tu harganya ada daging masak hitam, ada daging rendang. Ui, banyak lauk tu. Sotong goreng. Tu sotong goreng. Ya, sotong gorengnya. Tu sambal-sambalnya. Sambal manis pedas, ikan masin konjeng. Daging masak hitam. Ayam kari. Tu masak merah. Oh, ikan masak apa tu? Ikan masak kicap, ikan kembung, tongkol putih. Wow. Nasi lemak sambalicious.
Okey. Sebelah tu kita ada sida awang mangoes. Jap. Sida awang mangoes. Okey. Daripada Bintulu ada mango juice-nya. Ada apa jus avocado. Wow. Menu baru tu kah? Dah ada kah? Lepas tu siok kaya ya? Ada kah? Oh, ada jus avocado lah. Kelak boleh try. So harga airnya RM5, RM8. Dekat Boulevard lah event tu ah. Siapa yang belum tahu sebenarnya event tu dekat Boulevard. Okey. So nak cari kunafa boleh, kunafa mawar ada di situ. Daripada Semahan. So kunafanya adalah seperti contohnya ada menunya di depan tu. Okey. Ada original, ada durian, ada Nutella, biscoff, pistachio, red velvet, Nutella crunchy, mango thai dan lumut cheese. Ada di situ. Okey. Di belakang entrance dekat Boulevard tu, okey. Singgah-singgah guys, kunafa mawar ada di situ. Jom orang miri. Sebelah tu kita ada sida Rizma. Rizma Kuih Redem. Rizma Redem. Jap ah. Ambil pun kamera jap. Rizma Kuih Redem. Tapi ada mbak kari pap je tu. Oh? Kari pap ayam. Ayam, kentang. Oh, ayam tu kari kentang. Atau kuih redam lah. Penyeram. Penyeramnya tu kuih keria ubi keledek. 4 biji RM2. Tu nyepunya lah. Redam lah. Okey. 4 biji RM5 sekali dengan penyaram tu ya. Wah, ada kali roti john ada tu, roti john. Belum siap lagi. Belum buka. Ada problem mesti. Oh, okey. Okey, roti john ada, kari pap ada, redam ada, kuih keria. Kuih keria tu boleh try tu guys. Okey, gula pong lah. Kuih gula pong. Kuih gula pong ya, kuih keria. Boleh try. Jom. Kuih keria. Kunafa mawar di situ tadi ya, sebelah tu. Alright. Sebelah tu sudah Big Mama, pimnya belum ready lagi. Dan yang tu kita ada di Manis Koti, saya pun on the way. Di Manis Koti, ni ada topoki, tempura. Kayaknya ada tempura crispy. Kayaknya pun ayam grill, nasi ayam grill dengan nasi kambing. Nasi kambing grill. Nasi kambing grill. Setelah tu kita ada daripada KL, sida buah colek. Buah colek KL lah guys. Okey. Ya, itu ada buah jambu. Jambu sama dengan jambu air. Jambu batu dengan jambu air. Ha? Mangga on the way. Mangga on the way. Tu sambalnya lah seperti biasa. Sambal kicap kampung. Ini dia. Okey. Boleh try so guys. Sampai malam saja di situ, sampai jam 11. 11 jam 12 lah. Okey bang. Singgah-singgah guys ha. Tu ada sambalnya juga. Asam boy premium. Siapa ni buka phone sikit jap. Di Manis Koti situ aja pun ayam grillnya. Ya, ayam grillnya dengan panggang. Shell okey. Siapa kami buka kami pun handphone lo. Situ si keluar komen. Mereka. Itu first day. Right? First day event. Di sebelah tu kita ada sida La Vietnam Coffee. Siapa nak try kopi, peminat-peminat kopi boleh try Vietnam Coffee tu, okey. Kedai saya dekat Permai tu, si silap ambil. Dia Permai. Buat dapat komen tu. Ambil saya nampak komen tadi. Kak Medlin selamat petang. Nampak rangun kari pap tu. Selamat petang Basuh dari Selalong. Baru saja ke sana beli nasi katuk Brunei. Oh, okey, thank you. Mau Jia. Pukul 2 dah siap buka tak? Ada yang pukul 2, ada yang pukul 3, ada yang pukul 4 lah kak. Nya kadang si tepat juga time-nya pukul 2, ada pukul 4. Biasanya kadang saya perlu ready barang-barang jualan kan. Sida galas. Sida galas tu ada situ. Minuman seperti coklat padu, kopi padu, green tea padu, teh padu. Alright. Share guys ambil phone kami tu si keluar komen. Mesti tak kena. Ni saya dapat keluar komen. Siapa?
kedua ada yang dah start tadi lah. Untuk sedap takoyaki berkenu. Ada di situ. Okey. Kita tengah masak di belakang ya. So kita boleh try makanan-makanan lain-lain selain menu-menu raya tu kan. Rendang, ketupat, kita try menu lain lagi lah. Sepadan dengan Karnivor Usahawan. Siapa yang Jumat, Waalaikumsalam. Right. So kita dah ada original sibu, kebab dan shawarmanya. Okey. Banyak pun daging. Kuat api lah. Ni saya pun ayam. Ada original sibu dari situ lah. Sebab nak try pun kebab dengan shawarma. Okey. Like, comment and share dulu. Hari tu bawa first day guys. Don't worry. Ada masa lagi. Ada masa lagi 4 hari untuk tuan datang situ. Event tu sampai hari Ahad last. Bermula 9 sampai 13. Hari tu hari Rabu. Last day kita hari Ahad. Last day hari Ahad. Dekat belakang entrance Boulevard Shopping Mall. Nampak sih Boulevard? Ya. Boulevard Shopping Mall. Okay, di belakang lah, di belakang. Entrance di belakang. Ada ayam, ada daging. Mix pun boleh juga. Ayam daging. Campur, mix pun boleh. Tapi daging tu menyelerakan lah, kan? Ya, dagingnya. So jalan terus. Kita ada kursi meja je situ untuk tuan duduk-duduk makan. Okey. Kursi meja disediakan oleh Sidap Pihak Penganjur, RS Event Marketing. Makan. Tuan Sida di Abang Mas 8 geprek. Di Abang Mas. Ui, sambalnya banyaknya. Tuan sambal apa? Ha? Cili padi. Ya? Cabai merah, cabai hijau. Tomato. Sedang, ya pedas. Oh, ada ikan. Ada ayam dek. Ayam stok. Stok ayam. Ayam bakar madu. Ayam paha, ayam dada. Tok sosnya kah? Oh, pakai celupnya. Oh, ya. Okey. Ayam celup kah? Okey, yang tok. Ikan keli ah. Ikan keli. Tu ikan apa? Tongkol. Okey, jom kita jalan lagi. So kita ada Sidap Kompol Lekor topping padu daripada Kota Semarahan. Okey. Saya pun bawa sampai petang marik juga. Kompol Lekor topping ada chili sauce, ada mayo sauce, ada cheesy, ada Korean sauce. Okey. Lama saya makan Kompol Lekor topping padu Ayah dekat siok ayah saya dah nak. Siok ayah saya dah jual nak. Okey. Saya ada di situ. Jom singgah-singgah guys. Kompol Lekor topping padu. Ya, sos-sosnya ada situ. Okey. Hanya ada makan topping powder juga di debah tu. Untuk barbecue, pedas manis, extra spicy. Jom singgah-singgah. Baru start dalam pukul 3, pukul 4 tadi lah. Okey. Jom kita ke situ. Situ ada Barjito. Situ ada Barjito guys. Barjito minuman-minuman mojito. Okey. Ada Pina Colada, ada Classic Martini, Purple Galaxy. Apa tu? Strawberry Mimosa, Blue Hawaiian, Orange Margarita. Kita ada apa tu? Kiwi, Mango. Itu apa? Ya, harga-harganya untuk small, large, medium. Small, medium, large. Tu nyedual tu jaga. Okey. Jom. Next sebelah tu kita ada Selut. Selut ada di situ. Okey. Tengok ni depan. Siapa? Selut ada depan tu. Sebelah Barjito ada mango. Ada mango. Ada strawberry. Ada anggur juga. Okey, marshmallow. Ni apa ya? Jagung.
Oh, jagung cheese. Dia jagung cheese. Sebelah tu kita ada sida ais krim Golapong. Hari ada dekat Siok Raya saya kan. Ada ais krim Golapong. Ais krimnya. Tu dalam tu berapa ringgit? 12. Dalam buluh tu guys, 12 ringgit. Ada 3 flavor. Apa ya flavornya? Ada Japanese matcha, ada coklat. Japanese matcha dengan coklat. Oh. Japanese matcha dengan coklat. Okey. Faham. Thank you. Ais krim Golapong. Okey. Sebelah tu kita ada sida Indra Lokamoza daripada Labuan. Kondok kentang, kondok cheese, kondok mozzarella, semua di situ. Saya nambah murtabak Kita buat di kami di Sarawak. Terima kasih kepada anda. Iyalah tahun depan. Mozzarella, kondok, yang kentang, yang coklat pun ada juga. Cornflake pun ada juga. Madu pun ada juga. Yang pun kondok. So kita ada kucing. Kita kucing kambing grill. Kucing kambing grill padu. Tapi jangan lupa kucing kambing grill padu. Okey. So situ ada juga coklat marshmallow je tu. Fountain dessert. Tu coklatnya. So boleh dicelup dengan buah-buahan tu. Marshmallow. Ada RM2 ya. Untuk kambingnya guys. Kambingnya serendah RM10 tu. RM10 tu 100 gram. RM15 untuk 150 gram. RM20 untuk 200 gram. RM30 untuk 350 gram. Kambing grill. Di Bolivar guys ah. Sebelah tu kita ada Tom Yam Gabi lah. Siapa? Kita rawat sampai ujung. Itu sudah odeng Tom Yam Gabi. Wow. Ada ya tu lah. Ada udang, ada sotong, udang galah. Ya udangnya. Tu udangnya lah. Ya sotong. Sotong. Tu apa? Apa namanya? Lagu-lagu raya. Lala. Ambal. Ingat lala tengok. Ambal. Putih ya? Kerang. Macam kerang ah. Ambal. Makan. Wah, raya kan sebulan kan? Tapi jangan lupa nanti kita pun ada pesta raya di sini. Harga-harganya guys. Raya juga. Dan kita ada lebih daripada. Sebelah kita ada air balang Abang Has. Kita akan buat sepanjang tahun. Di situ ada air balang Abang Has. 5 ini di seluruh Sarawak. Ada kopi. Ni kopi ni. Oh, ada tengah-tengah. Ada coklat. Ada green tea. Ada Holic. Vanilla blue. Wow. Teh ais, kopi, Ribena lychee, lemon, pudina, Ribena lychee. Demi Share guys. gelang emas. Dah share belum? Dah share belum? Sebab bedo kalau mangkong dia beli gelang. Tolong share lagi, tolong share. Dia beli gelang, dia beli rantai. Dia tak beli secupak. Kita ada booth gold mask lah kita naga. Dekat sini sebenarnya apabila kita cari ada booth gold mask ni dia. Kita berjemaah sama-sama. Sebelah tu, sebelah kita naga lagi ya. Ada rezeki kita boleh dapat. Kita pergi ke hujung loh. Sebelah tu kita ada warung mat Cina. Kita ada warung mat Cina. Nampak permainannya tu. Nampak kan? Ya. Tapi public gold tak sponsor. Warung mat Cina ada apa gitu? Wow, ada umai. Ada umai. Ada umai. Tu umai udang. Ikan bilis tu. Tengah goreng lagi nyebun mi. Mi dah ada. Mi poknya. Dia tengah menggoreng di belakang. Tengah menggoreng mi. Tu mi apa tu? Syok kecau goreng. Kota kerang. Tengah menggoreng guys, nyaman baunya. Event tu 5 hari je guys ah. Jangan tunggu lama gila. Okey, datang situ. 5 hari sahaja. Share dulu okey. Tolong share. Banyak vendor jualan kat banyak Alia. Ada 40 vendor lebih kurang. Tu sidak Catai Foodies. Catai Foodies ada di situ. So seperti biasa menu-menunya ada kerabu kaki ayam, ada song tam, ada Maggi Thailand, kerabu Maggi Thailand, Vietnamese roll tu Vietnamese rollnya.
Oh, ada ialah sticky mango rice. Mango sticky rice berapa tu? 15. Oh, mango sticky rice guys. Somtam macam biasa. Ada juga untuk Thai spring roll. Yes. Dia ada sos sekali sambal sekali. Oh, sekali sambal. Oh, ada mango sticky rice guys. Untuk yang nak menu untuk somtam. Kaki ayam semua. Somtam kaki ayam semua ada guys. Vendor ada 40 lebih. 40 lebih vendor. Event kerjasama dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat guys Sangat luar biasa juga. Kalau tidak tegur resepi, ada popia Big Mac-nya. Ada tahu bergedilnya di situ. Ayam belum puasa saya berjual di Bazar Ramadan di Indo Stadium. Tok, nyepung popia Big Mac. Ya. Dia udang ada. Ni udang. Oh, ada popia udang. Kalau boleh review Papa. Kalau boleh review Okey. Oh, popia udang. Kalau kita makan di Sia boleh? Popia udangnya. Jom. So situ kita ada sida Andor 79. Andor dekat pasar malam di Sebekas. Ayah apa ya? Ya, apa ya Andor? Oh, longan. Wow, ada longan, ada mango. Ujung tu apa? Nanas. Ya, nanas. Oh, nanas. Vegan food pun ada juga. Oh, kacangnya. Oh, bekerja kesidanya. Oh, banyaklah order buluh ya. Ya. Ui. Siapa pun tu nyampun. RM8. Longannya tu. Ya, air longan. Kacangnya punya. Pinjam jangan pinjam Boleh pinjam ya. RM8. Dan nas pun ada. Tu meja kursi meja situ duduk. Boleh duduk situ untuk makan-makan okay? Meja dengan kursinya terlihat lah. Si banyak. Yang jalan dulu Ando tadi guys Lepas tu kita ada sila different kompol ekor. Seperti biasa kompol ekornya yang keping-keping. Yang biasa pun ada juga. Yang keping RM3 9 pieces. Lekor RM5 15 pieces. Tu yang keping tu yang keping. Tengah goreng tu yang keping. Setelah tu kita ada sida Kondok by Ayah. Yang masang signboard yang situ aja. Ya, Kondok by Ayah. Main cari sia dek. Sedar je dah. Depan tu kau nyempun ya banner. Kondok by Ayah dari situ. Okey. Di pinggir jalan. Apa nama dia? Kondok boleh try situ okey. Kondok by Ayah. Last event. Oh, dah cuti, lupa Jumpa balik kelak. Welcome friend, dan share, thank you friend. Wow, thank you Asmaida friend. Tolong kami share, kami sempat share. Kalau kami ada problem, tolong share dengan kawan-kawan. Okay. Event roster itu, tu ayam geprek berapi. So nya dah ambil. Yang ambil apa tu? 2 booth. Saya ada menu baru sebenarnya Mbak ke Miri tu untuk event Karnival Usahawan Miri. Menu barunya tu. Tu menu barunya. Dah habis dah. Tu menu barunya. Terong bakar sambal. Terong bakar geprek. Terong bakar sambal geprek. So terong, sayur terong tu dibakar dan disambalkan. Okey. Yang bakar di situ hanya pun terong. Yang sekali dengan nasi kah? Berapa harga sekali dengan nasi? Ya, kalau sekali dengan nasi dengan ayam 20. Nasi dengan ayam sekali 20. Nyaman kondok ya, harga pun kondok by Ayah teh. Soto sida ayam geprek berapi. Okey. Menu-menu biasanya seperti biasalah, ada sambal tu kan. Sambal pedas, sambal setan, sambal kurang pedas, sambal yang biasa. Sampai yang merah ya sambal apa ya? Air koren. Ya, sambal tomato. Sambal tomato. Wih, banyak sambal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sambal. Tu. Terong bakar sambal geprek. Terong bakar sambal geprek. Contohnya yang dah ada sambal. Boleh try tu. Beli terong je pun boleh. Beli terong aja pun boleh Boleh try tu guys, boleh try. Menu baru sebenarnya. Tu. Beli sekali lah dengan nasi. Kan? Wih, banyaknya terong.
Kelat dibelah dah. Oh, belah-belah ada orang dia. Lepas tu ada orang masak juga. Bekas sambal lah. Nyaman. Kelat dah masa kita try lah makan terong bakar sambal geprek tu. Okay. Sebelah depan tu kita ada sedia crazy cheese story. Crazy story seperti biasa. Ada kulit ayam, ada ayam gunting, ada chicken popcorn, ada crispy enoki cheese. Contohnya enoki ayam gunting sebenarnya. Kulit ayam guntingnya depan tu. Ya. Semak raya. Apa ya? Yang gigi gagal siapa? Siapa? Oh, okey. First time jumpa. Sebelah apa kak? Oh, sedap ya. Craving doh. Roti kukusnya. Roti kukus guys. Ini ada kunafa roti kukus. Sudah tu tenang menunya. Sida craving doh. Okey. Craving doh ada roti wap, ada churros, ada Thai milk bun, ada mochi donut ball, ada Belgian waffle ada situ. Okey. Tanya pun churros. Yang tu dah try hari biasa. Tu Thai milk bun. Yes, kita try di sini try yang. Sini try ya. Saya ingat ada dekat event sebelum puasa ya. Tu apa? Oh, Milky Bun. Ada flavor baru. Flavor apa? Pistachio kunafa. Oh, ada sekali tu. Oh, ada flavor baru. Pistachio kunafa. Baik, guguk. Churros lah. Terlepas. Churros bawa masak. Jom singgah-singgah guys. Kita ke sebelah tu lagi. Situ ada sida yogurt express ataupun baru juga. Kami dah try yang pun air tu tek. Kami try strawberry yogurt tu nyaman. Kami try yang ni tu, yang gelas kecil tu RM5. Yang besar 8. Strawberry yogurt tu nyaman guys. Yang sedang-sedang manis, yang masa-masa manis lah. Yogurt kan. Okay. Tu yogurt express. Ni ada mangga yogurt. Ada apa lagi? Strawberry. Dua aja yogurt. Mangga dengan strawberry. Air lain yang ada soda herbs lah. Ada coklat koko, ada green tea, ada kelapa muda. Air kelapa pun ada. Sebelah tu kita ada Don's Burger. Siapa nak cari Don's Burger ada dekat event tu, okay? Dekat Carnival Usahawan Miri, dekat Boulevard. Alright. Don's Burger ada di situ guys, okay? Contohnya pun display-displaynya. Don's Burger biasanya orang yang minat makannya pun apa, monyeng. Burger monyengnya kan. Ya, monyeng. Untuk monyeng. Alright. Don's Burger dekat situ, dekat Carnival Usahawan, dekat Boulevard tu guys . So sebelah tu kita ada sida spice stick. Spice stick kita ada ayam bakar, ada cucuk-cucuk tu. Sausage, ayam panggang, bulu panggang ada juga. So, bulu panggangnya, bulu panggang biasa RM1.5. Yang sambal udang RM2. Saya buka phone kami je apa. Siapa baca komen. Tu ayam panggangnya. Ayam grill panggang. Siapa? Share guys tolong share. Yang belum share tolong share. Terima kasih yang udah share. Sebelah tu kita ada sida cheesy willy yang belum start buka lagi. Ya, cheesy willy. Ini ada cheese wheel pasta. Ada popcorn chicken. Ada beef bacon. Stop. Belum start lagi, on the way. Tu cheese yang mahal tu guys. Yang beli tu kami dengar ya dalam 7,000. 7,000. Yang beli dekat sini Fran ke. So sebelah belakang-belakang tu ada sida panggang-panggang banyak lah. Terus ada dapur Tun Rahmat. Ayam panggangnya. Seekor 25, sayap RM3. Ya. Seekor RM35. Sate ada, bulu panggang 1,000 ada stok.
Okey. Sambil kita pergi open house, sambil kita singgah-singgah di situ. 20 panggang 1000. Ada banyak gerai ke? Tengku Nor banyak, ada 40 lebih vendor. Ada 40 lebih vendor. Ada si orang jual bakso sia, seda. Bakso siada. Patin. Ada jual bakso sia kabang siada wani. Bila Bintulu Carnival Usahawan? Belum lagi. Lepas tu di Bintulu kita ada local street food lah, insyaAllah. Local street food ada artis Marsha Milan Londo. Marsha Milan Londo. Kami si ingat bila tarikhnya tek untuk local street food. Local street food di Bintulu bulan 5 ke bulan 6 lebih kurang. Tu ada sotong bakarnya. Sorry. Sotong bakar dengan sambal dah. Oh, besar tu sotong tu. Besar contoh apa? Besar contoh apa? Besar contoh 38. Oh, banyak sambalnya. Saiz 28. 28. Oh. Yang ni 38. Oh, dah ramai orang tu. Event tu sampai malam guys. Tengku Nor Shakira sampai malam. Sampai jam 11 lebih kurang. Sampai jam 11 lebih kurang. Tu sudah sate ayah bonda dah. Oh. Warisan ayah bonda, sorry. Sate warisan ayah bonda. Makan dengan macam biasa je. Aneh? Makan dengan bukan macam biasa je. Oh ya. Dah tak? Bah. Tu ada pulut panggangnya di situ. Pulut panggang sambal udang. Ada pulut panggang biasa. Hari lastnya, oh hari dekat bazar di Imat dah. Oh. Okey, sebelah tu kita ada kedai sinun. Panggang-panggang kedai sinun. Ui, besar ikannya. Ikan sardin. Wah, besar. Besar tu apa ringgit tu? RM15. Ada pulut panggang 1000. Menarik ada sebelah nun tek. Sidak dapur Tun Rahmat. Ada jual pulut panggang 1000 tek, friend. Mel ada jual sate Halimah ke sia? Sate Halimah ada jual nak? Halimah ada. Ada yang dah Nani. Nani jual apa? Biasalah nyampun ketang. Oh, kentang. Saya ada sate Halimah, saya ada. Mel. Tu sidak kedai sinun. Sebelah tu kita ada tu dari kucing. Kambing bakar black pepper. JJ bakar. Ni ada menu barunya. Chicken Koreans. Stoknya. Tu tengah molah tu. Baru kita start live, baru boleh action nak. Ya, Korean chicken tengah polah ya. Banyaknya. Berapa ekor lamnya? Berapa ringgit? Berapa slice? 6 ke 7. Semuanya besar lah. Ya. Kecil 7. Yang pun cheese. Panggang di sinun yang nyaman. Oh, okey. Boleh try. Tok dia kucing sidak JJ bakar kambing original. Selain kambing yang ada jual tok Korean chicken, okey. Menarik tok. Yang tok berapa kak? Mi 15. Mix 18. Kambing grillnya di situ. Biasa ada kambing, ada meatball. Tok kambingnya, yang toknya pun meatballnya. Sebenarnya di hujung sekali tok. Dekat dengan Selcom DG. Ni Selcom DG Onunnya, Selcom DG. Tok pintu masuk di sebelah belakang tu lah, dekat Baitul Mal ya, Baitul Mal. Selcom DG di sia. Okey. Situ pun boleh masuk, depan tu pun boleh masuk juga. Yang Carnival Usahawan Miri. Korean chicken dok dah try guys. Pedas memang pedas tapi nyaman. Nya belalak makan. Boleh try. Kami try di sini ya. Di stadium ya, di Kuching. Event apa ya? Food Hunter. Food Hunter dengan Sarike. Okey. Min berapa harga Korean chicken yang ni? Untuk yang tu berapa kak? Yang mix tu? Mix 18. Mix 18. Korea ataupun cheese 15. Ni pun memang 15. Tu 15. Tu mix lah. Mix 18. Mixnya cheese dengan Korean chicken lah. Yang tu 15. Yang tu 15. Yang tu pun 15. Yang harganya tadi. Siapa nama tu tengok? Linda. Okey. Sampai pukul apa bang? Event sampai malam. Sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Baru first day. Event sampai hari Ahad tu pula. Sampai hari Ahad event 5 hari. So sebelah tu kita ada sidak air balang wawa. Tu air balang wawa. So ada jual air balang, macam-macam air balang. Yang besar 8, yang kecil 5. Kelapa muda, coconut shake tu nyaman guys. Coconut shake
boleh try. Dengan yang pun green tea lemon. Tok. Green tea lemon tak boleh try juga. Event sampai jam 11 malam guys Pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai malam. Okay bang. So sebelah tu kita ada sidat apa tak? Sweet corn cheese stick. Sidat jagung cheese meleleh situ. Nak cari jagung cheese meleleh ada situ. Lepas tu nampak tadi raun-raun yang cari makanan. Dah makan tak bang? Dah. Ada jagungnya. Jagung favorite, jagung cheese leleh. Tu yang besar tu. Tu nya. Berapa ringgit bang besar tu? RM10. RM10 guys. Harga di Bazar Indo. Sambung lagi ya. Bang jalan lo. Assalamualaikum, meriahnya daripada Pasir Putih Kelantan. Wow, thank you. Orang Kelantan. Bang. Maraya. Ya. Don's Burger dari situ jangan lupa. Cari Don's Burger. Okey, makasih info sama-sama. Share lagi, tolong ambil share jap. Okey. Sambil-sambil ya share kan. Okey. Kita sudah craving doh teh. Ada roti wapnya. Sudah crazy cheese story. Sebelah kita belum pergi dah. Situ ada booth usahawan-usahawan tu juga jual barang-barang kering. Makanan-makanan kering. Contohnya macam tu. Krepek-krepek tu. Ya. Tu kita orang pun tu sambal apa tu? Sambal garing krup-krup. Berapa tu? 19. Yang tu lain lah. Yang tu apa? Oh, tu pucuk ubi. Sambal pucuk ubi. 19 je harganya. Ada kacang. Tu krepek. Beli. Tak sidat di bunga tu. Okey. Bunga pun ada jual. Okay, ambil gambar lo. Promote Catai Foodies this year. Tak ada jual apa je tu. Gelang-gelang. Gelang-gelang ada. Semua pakai perempuan je nak kan? Tu lelaki boleh tu apa tu? Pin. Sorry tadi stone ni. Nanti kita akan macam cincin. Okey. Bos ada jual mi udang galah di sini. Saya dah. Payau bunga saya dah. Mi udang galah saya dah. Saya ada kata mi udang galah. Kak tong yang Kak B ada udang galah tapi yang bukan mi. Dan mi. Kita sudah public gold. Public gold ada stok. Public gold apa kak? Public gold tu apa? Cik nanya lagi ya. Nanya lagi ya. Tanya. Boleh register situ ah. Okey. Macam ni. Kami belum register. Pakai duit ke register? Percuma. Apanya pun kelebihannya. Pun kita rasa kita orang yang boros. Okey. Kita rasa dah 5 tahun, 10 tahun si dapat menyimpan dalam bentuk duit, cuba menabung dekat dalam bentuk emas. Sebab emas tu nilainya sentiasa naik lah. Okey. Macam mana? Tu 1 dinar. Oh, 1 dinar. Dalam hadis kan ada 1 dinar 1400 tahun dulu. Ya. Dapat beli seekor kambing. Betul? Hari tu 1 dinar yang sama dapat beli seekor kambing. Kena nilainya lebih 2000 1 dinar. Ya. Okey. So register free ya? Kita free. So boleh datang situ kita orang register. Nah, menyimpan dalam akaun emas. Akaun emas guys Okay. Ini sudah tegur resepi dia. Kita nak try tegur resepi punya tadi. Kita try masuk di situ ajap. Jom kita masuk situ ajap. Tumpang. So kita try itu tadi ya. Sini kak boleh? Siap boleh lah. Salah, kita boleh. Jom. Jomlah ke mana share lo. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpang je Tumpang lalu. Saya so try apa tu? Udang apa tu? Udang dengan Big Mac. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi kita. Ada matahari ya. Kami alih lo jap.
Jom. Big Mac dengan udang tu. Kita nak makan dengan cili lah. Nak makan dengan cili. Oh, matahari dia siap kan. Jom. Contoh bagus kami. Contoh bagus lah. Tumpang ando pun tempat tu jam. Untuk cheese-nya kita nak cecah dengan cheese lah makan lagi tu. Siapa kami atur kami pun handphone tu jam. Pasal malam buka juga? Malam tadi jaga oleh anak kan. Oh ya. Event lah tak udangnya. Jom kita cecah. Cheese. Silap kami nak ambil ya dek. Kami ambil cili. Makan dengan cili. Tu cilinya. Sekejap buka komen lah. Siapa baca komen lah phone kami tu. Thank you udah share. Assalamualaikum, mau tanya bang, colop ayam panggang ada sisia. Colop ayam panggang saya ada. Colop ayam panggang saya ada. Nya si join rasanya. Si join event store rasanya. Colop ayam panggang saya ada join. Ada tisu dia? Ada. Tisu kering. Bagi tisu dia. Sikit tisu dek. Saya dah Mas Tura. Sikit je. Dah. Sekejap ah. Okey. Panas sikit matahari masih berdiri tegak tu. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Kita udangnya. Kopiah udang. Sebab matahari tu ya, siapa dia? Siapa? Harus mau berdiri lah. Berdiri bagus. Siapa duduk? Kita berdiri bagus. Sebab ada matahari. Matahari ada. Silo. Oh, matahari. Matahari. Macam tu lah. Contoh si kena matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Cecah cilinya tu ya. Bismillah. Si pedas, si pedas. Sampai bila ya? Masikin event sampai hari Ahad. Last day hari Ahad. 9 sampai 13. Oh, pasal balang dia dah ambilkan. Salah dia. Kopiah udang. 4 tinggi, 4 basah. Sikit lagi ada kopiah Big Mac. Kami mau ngambil ais ni. Ambil ais. Sorry. Tolak aja sikit. Siapa? So slow. Siapa tutup? Ya, kami angkat. Okay. Siapa tutup? Okey, dah. Kasih siap, dah. Siapa ambil tak? Yang ambil ais. Orang ambil sidaknya Ando. Harganya berapa ya? Situ tahu ya apa? Udang berapa? Udang RM10 RM3. Big Mac 15 3. Atau Big Mac 15 3. Big Mac dalamnya ada apa? Dalam apa Big Mac? Daging. Daging. Full daging Big Mac. Ada sos cheese. Oh, yang banyak. Ya.
Alang. Sikit lagi. Cheese yang dengan daging. Nampak? Ada air deh. Event sampai 13 hari bulan, betul? 9 sampai 13. Masih ya? Tadi ada air kami daripada sedap strawberry yogurt express. Jom kita jalan lagi. Ada air tak ada ando. Jom kita jalan. Untuk event first time dekat area tu, selalu dekat tempat parking besar kan. Tu sudah tegur resepi tu. Okey. Tu Big Mac cheese nya RM15 3 biji. Yang udangnya RM10. Kopi udang RM10 3 pieces. Tegur resepi. Kita doakan semoga cuaca 5 hari air nak minum tadi apa ya? Oh no, yogurt express. Catai Foodies. Warung Macina. Terima kasih kepada anda yang datang membeli. Terus saya duduk stok Ami-Ami. Kursi meja ada di situ. Ada yang di entrance tepi-tepi ni kan. Tempat masuk Bolivar ya. Lepas tu balik rumah tak perlu masak dah. Ada yang keluar makan dalam dinner hour. Jom datang. Dinner hour. Dah siap sih masak. Tapi sini kurangin sikit. Mi dah siap dah tu. Mi warung Macina dah siap dah. Mi warung Macina dah siap. Bang, kita tengah masak ya. Masak nasi goreng. Nasi goreng daging. Uish. Mau nangga lo nasi goreng daging ni. Oh ya. Si cukup tak kak? Si cukup. Bila Bintulu kan ibu seorang? Belum lagi. Ami Azrin. Belum lagi. Tapi kelak ada local seafood dekat Bintulu. Bulan 5 ke bulan 6? Sebelum gawai ataupun lepas gawai katanya. Dekat Bintulu ada local seafood lah. Okey. Ya, jom kita jalan. Mi pok ada stok. Kolok goreng, kuih tiaw. Tu sudah warung Macina lah, okey. Famous hanya pun mi dekat pasar malam sebekas tu. Jom kita jalan ke depan lagi sikit. Sampai malam guys event dah, sampai malam. Tolong datang je. Okey. Malam tu dekat open house boleh datang. Situ ada udang dia, tapi nya bukan mi udang. Nya udang tu ya, udang. Yang pula udang untuk tom yam udang galah. Ya, tom yam udang galah ada. RM20. Tom yam udang galah. Oden tom yam kabi. Okey. Terus ada kucing kambing grill. Oh, relax ah. Oh, why si kotek? Why kucing? Ada event juga? Ada. Ya, anak sekolah. Oh, rehat lah. Okey, bang. Saya kondok, Pino Locomoza. Masih ada aiskrim. Oh, dia tidak jual, dia cuti. Ya, saya cuti. Cuti. Saya. Thai street food, Thai street food saya lagi. Kita makan local street food dan ini tok. Saya ada Thai street food. Ni Roydi, ada Roydi situ. Yang tengah busy, ada kerja. Terus juga Barjito ah. Tapi size-nya 2 tu memang small je. Size-nya 2 small. Yang ada size tu atau minuman jenya size-nya tu ada 3 size. Kami sukanya punya tu air apa? Strawberry mojito nya tu, Barjito. Dengan tu yang purple. Oh, ada kami tu guys. Jom jalan. Kita tempat duduk, kursi meja. Boleh makan-makan di situ.
Buah colek yang makan saya ya. Buah colek. Rehat kah? Oh, okey. Elektrik. Dan sebelah tu kita tengok jenis sibu. Kebab. Oh, tu bom sedap. Bom sedap apa? Bank Muamalat. Saya bawa buka. Bawa setting. Saya bawa sampai. Buah colek. Nak makan buah colek boleh datang situ. Ya, colek buah. Dah ada mangganya. Mangga buah sampai. Siapa hilang-hilang je kami punya tu. Pun komen tu. Si keluar. Yang kejap keluar, kejap hilang. Tu ada nasi lemak sambalicious. Ya, nasinya. Hari-hari dah makan rendang keempat kan. Kita tukar selera. Hazli Lee bawa habis makan teh. Makan apa ya? Makan nasi lemak kah? The Curry Puff Factory daripada Brunei. Curry Puff Thai, daging ayam, pais daging. Apa lagi ada? Thai, tuna mayo, udang, ayam udang belakang tu. Dah tahu Curry Puff Factory daripada Brunei guys lah. Nak try Curry Puff, lama si try boleh datang situ. Ya, yang satu set dalam box lah. 10 pieces RM36. Satu pieces RM3.60. Sudah ayam king, sebelah tu nasi lemak sambalicious. Last day event hari Ahad. Bang. Last day event hari Ahad 13 hari bulan. Mac and cheese. Ujung sekali tu ada nasi katok. Nasi katok Brunei. Ada 3 sambalnya. Pusuk, pedas, petai, belacan. Parking, boleh parking di area situ. Siap banyak parking, luas. Okay. Sini nak pergi Boulevard kan, entrance depan. Ni dekat entrance belakang tu. Okay. Tu pintu masuk situ boleh. Nak masuk di belakang tu pun boleh juga. Right, Carnival Usahawan Miri dekat Boulevard Shopping Mall. Bermula hari tu 9 hari bulan April 2025 dan akan berakhir pada 13 April 2025 guys. Carnival Usahawan Miri dengan kerjasama Bank Muamalat, anjuran RS Marketing and Event. Right. So singgah-singgah. Berapa nasi lemak ya bang? Nasi lemaknya ikut lauk tak? Nasi lemak sambalicious tu. Nasi lemak sambalicious tu yang ikut lauk. Tu mau lauk apa? Lauk daging, lauk ayam. Harganya dari situ. Ya. Harga semua dari situ. Mu nak daging masa hitam 10, rendang 10, sotong goreng 10, ikan kembung 8, ikan talapia 15 ke 17, kari ayam 8, ayam berempah 8, paha ayam 12 ke 15 ringgit. Tapi tak mau pilih lah. Okey. Apa lauk tu mau? Okey, datang situ Datang situ Ami siapa dek? Kazi Azira. Tu kami mau try air tu lah kejap. Lama si buat live sama datang. Lama si buat live. Baru je live minggu lepas. Maret. Pagi tadi pun ada live je. Amil Hamid ada live. Sama Hari Raya Mazir Batin juga sama-sama. Awal minggu ada jus avocado dah guys. Jus avocado. Kelaklah kita try kan. Kami belum try saja pun jus avocado. Kelak ada masa kita try. Sehingga guys Curry Puff Factory tu ada stok. Nasi katok Brunei, Raja Nasi katok Brunei. Kita ada mac and cheese di hujung sekali. Dengan sida ayam king tu. Right. So kita nak end live dulu. Jemput singgah kami pun baru berjual. Oh, okey, lama cuti ya bang. Raja Nasi katok Brunei. Tu sambal cantik. Awak nak dengan sambal boleh. Tu ayam berempahnya. Ayam berempah. Ayam gorengnya. Tu wing. Yang wing, dada, berempah lain harga. Sama harga tau? Sambal sebenarnya. Tu sama belacan Kami ada 7 sambal sebenarnya. Tapi untuk Carnival ni kami sediakan 4 sambal yang best seller. Petai, bilis, pedas dengan belacan. Ada 4 sambal je nyambak untuk nasi katok. Sibu bagus cuaca. Situ pun okey je bang.
Okay guys, singgah-singgah. Kita nak end live dulu. Terima kasih yang nak live hari tu. Esoklah kita live lagi, okay? Di Carnival Usahawan Miri 2025 dengan kerjasama Bank Muamalat anjuran RS Marketing and Event. Okay bang Amir Amin, cuti seminggu. Alright. Jumpa lagi bang. Assalamualaikum semua. Jemput-jemput singgah orang Miri, Bintulu, Brunei dan sekitarnya. Assalamualaikum semua. Bye-bye.